transformasi dia untuk bertukar sambil dengar lagu, anda boleh tekan kiri lama-lama untuk awal-awal, on off dulu. Tekan kiri lama-lama sampai dia bunyi cahaya. Lepas tu buka. Ya. Okey, kita mulakan dengan mode B. Evil 3. Anda perlu tekan ini siap-siap belah kanan dan on. Dia naik warna biru. Okey, kalau perasan kalau dah episod Ultraman 3, ada satu raksasa tu, teman dia. Dia pun ada masuk dalam tu. Yang ni untuk tukar dah. Untuk suara dia, jangan risau, dia pun boleh gelak Okey, ini untuk lebih banyak efek lagi, tekan tengah. Sedih pula episod tu. Yang ni tanda berlawan. Yang ni pun dia hampir sama macam Ultraman 3 juga. Lagu boleh tekan kat sini. Sama je. Ini untuk serangan dia. Sebelum akan muncul serangan final dia, akan muncul ini dulu. Macam biasa juga. Okey, ini final dia. Serangan special dia. Dah, ini bila nak untuk dia tukar ke biasa. Yang ni tanda waktu dia jadi manusia. Mode C. Tekan C. Tekan belah kiri sampai on. Ini adalah mode C yang dalam movie Ultraman 3 Ultra Brothers. Ini Sky Type. Serangan dia tak sama. Dah, ini untuk hilang dia. Untuk tukar jadi manusia.